Kau tahu tak, by 2027, kalau korang nak buat pinjaman personal loan lebih daripada RM100,000, korang kena belajar urus kewangan daripada AKPK. Itulah syarat yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Dia nak make sure that kalau korang nak pinjam amount yang besar, kalau you tak boleh bayar, habis lah. The whole thing is on you. And terutama sekali, kalau RM100,000 tu, itulah amount yang boleh membuatkan korang bankrupt. Dan personal loan lah ini punca utama dalam banyak-banyak pinjaman kat luar sana, membuatkan orang bankrupt dekat Malaysia. I sokong dengan inisiatif ni, cuma maybe ada sedikit, bukan nak kata kelemahan lah, tapi benda yang concern. What if kalau orang tu nak apply RM150,000, so dia patutnya kena pergi ke kelas lah. Tapi instead of dia apply from one bank RM150,000, dia pergi pecahkan dia punya application tu RM75,000 dan RM75,000. Siapa yang akan paksa peminjam ni untuk pergi ke kelas AKPK tu? Itu nombor satu. Nombor dua pula, let's say lah dia adalah peminjam personal loan yang tegar. So dia biasalah ambil RM100,000, RM120,000, dia kata nak buat bisnes. Tapi adakah kalau dia nak apply RM120,000, RM150,000, RM100,000 dalam 3 waktu yang berbeza, dia kena pergi 3 kelas yang sama tapi 3 kali? Ataupun adakah satu kelas, satu sertifikat tu dah cukup untuk cover semua? And then Bank Negara pun ada cakap juga, untuk peminjam yang berisiko, definition berisiko ni belum ada lagi, tapi walaupun dia tak nak apply lebih daripada RM100,000 pun, tapi dia dikategorikan sebagai berisiko, diorang ni kena pergi ke kelas tersebut. My counter argument adalah, kalau orang tu betul-betul berisiko, tak payahlah kasih dia pinjam langsung. Tak kisahlah sama ada dia pergi kelas ke tidak perlu pergi ke. Bukan apa, sebab kita dah tahu yang punca utama orang bankrupt pun adalah because of nombor satu, dia tak ada kefahaman kewangan yang betul. So you paksa dia pergi ambil kelas. You bagi dia education, tapi kalau dia ambil juga personal loan yang tinggi, RM50,000, tak sampai RM100,000 eventually dia akan jatuh bankrupt juga. So in my opinion, instead of bagi dia education, halang dia pun tidak ada masalah. Restrictkan dia dan buat pinjaman sama macam kalau orang tu tak bayar hutang dia dengan baik, dia tak patut boleh ambil personal loan. The banks akan marah benda ni lah, sebab banks kan, this is one of dia punya revenue lah, dia punya produk. Tapi Bank Negara kena jaga kesejahteraan rakyat.